Pun apa pun tak ada habis. So aku pening. Sebab yang mesej aku ramai, yang hantar kat aku pun ramai. Jadi orang kata kita kalut lah. So barang yang dia hantar ni adalah Canon 500D. Aku nak kena check mesej satu persatu. Jenuh beribu mesej weh. Yang ni Canon 1855. Servis atau rosak aku tak sure. So far kotor. Okay, kotor. Memory card tak bagi bagus, aku tak mau. Bateri bagi bagus. Okay, boleh on tak? So far boleh on. Okay, boleh on. 500D ni lama gila kan. Dah mungkin lah, mungkin kalau tak silap aku lebih kurang dalam 20 tahun. Contoh siapa-siapa yang nak cari kamera scan, bukan aku jual tau, siapa-siapa nak cari kamera scan below 1000, yang ni antara set below 1000 yang boleh dapat lah. Kalau atas 1000 tu condition 10/10 dan nampak minat gila, boleh lah, tak ada isu pun. Alamak, pisang. Kenapa aku kata pisang? So far lens dia tak function kan. Saya aku nak test. Okay. Okay, lens dia totally manual focus. Nak cakap lebih-lebih pun aku tak tahu dia hantar buat apa. Uish, bila buka cap ni ada benda asing kang daripada ni lah. Sekali tengok nampak normal. Ok, turn on sat. Aku nak tengok kamera ni boleh tangkap tak boleh tangkap. So far function, kamera boleh pakai. Ok, sedikit tips kan. Lens Canon 1855 kit lens. Ok, kit lens. Tak kisahlah model, asalkan model 1855. Kalau hampa punya rosak, okay, rosak atau fokus dia jadi, contoh macam ni aku tunjuk lah. Bila hang tangkap gambar, dia boleh gerak one way, sepatutnya dia bergerak two way. Tak payah buang duit repair. Tak bergerak langsung, tak payah buang duit repair. Contoh macam ni, autofocus tak jalan langsung, tak payah buang duit repair. Kenapa aku kata macam tu? Hang ambil duit tu, tambah sikit, cari mana-mana kit lens lain second hand. Jangan beli yang ni juga 1855. Hang beli 18135, 18200 ataupun model-model lain, hang dapat range lebih sikit. Sebab harga tak lari banyak weh, harga tak lari banyak. Yang ni hang repair buang duit. Serius kau tahu. Tapi kalau ada setengah orang dia nak suruh servis, dia nak pakai manual juga. Dia nak pakai manual, aku ikut orang lah. Okey. Tapi kalau kata repair, hampa cari lens lain. Jangan buang duit, jangan duk bagi kat aku, kat orang lain duit apa semua. Ambil duit tu beli lain. Lebih jimat, lebih berbaloi. Hampa faham macam tu dah lah. Okey. So di 500D 2025 boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai. Untuk buat job kurang sesuai sebab dia dah outdated sangat. Tapi kalau basic-basic takat bersedih, bertunang, orang kata annual dinner company hang sendiri, boleh lah pakai kan. Tapi kalau katakan hang nak buat job heavy, kalau boleh elakkan. Bukan siapa? Dia basic sangat-sangat. Yang ni bagus untuk budak-budak yang baru nak starting, budak sekolah, budak kolej, apa semua kan. Kita mak apa nak beli main-main pening kepala. Yang ni dua ni below 1000 hang boleh dapat. Exactly berapa yang tu aku tak sure lah kan. Sebab market hampa tengok dalam internet sendiri lah, bukan membandingkan aku. Hampa tengok dalam media-media sosial, dalam laman sesawang cakap bahasa Melayu tu kan. Hampa tengok harga. Kalau harga tu okey dengan hampa, barang tu okey, proceed ambil lah. Mudah, senang macam tu. Okey, aku di Aitam Penang. Yang hantar aku ni seluruh Malaysia, kadang-kadang luar Malaysia ada hantar dengan aku. Cuma yang ni packing ni packing dia macam ni, dia pakai kotak macam ni. Barang dia ni, barang siapa aku tak tahu. Okey, mesej yang hampa mesej aku tak delete. Kalau hampa tengok video ni, tolong hubungi aku okey. Untuk owner ni lah. Okay, siapa yang nak servis repair aku, nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Simple. Jangan duk call biasa, jangan duk call bentuk WhatsApp. Minggu ni ada orang masih buat bentuk, aku tak jawab weh. Minta maaf. Okay, hampa hanya WhatsApp aku dalam bentuk text message, voice message ataupun video message, insyaAllah aku jawab. Let's say aku tak jawab, lepas 2-3 hari hampa message. Kadang-kadang aku terlupa, kadang-kadang aku tak sempat nak jawab. Dua benda, terlupa dengan tak sempat. Sebab apa? Banyak sangat message, aku pun
kita kerja bukan nak pegang phone ya. Kita mesti nak kita mesti nak buat kerja lain. Okey. Dan sekarang ni kamera phone untuk kerja asing, phone untuk aku sendiri asing. Okey. So ada time memang aku tak jawab. Yang tu aku minta maaf lah kan. Okey. Yang tu je nak sembang yang lain banyak-banyak, tak ada apa. So far minggu ni minta maaf. Weekend Sabtu, Ahad, Isnin Deepawali post dia aku tutup. Hampa nak post boleh, buat kerja aku tak buat. Okey. Aku akan keluar pada Penang. Aku ada kerja. Bila aku balik Penang aku tak sure. Okey. Tapi minggu depan tu insya-Allah aku balik. Tak balik terus kan. Okey geng, takat tu je. Okey geng, bye. Assalamualaikum. Oh, tak boleh tutup pula. Tak ada orang nak sembang aku. Phone aku ni phone lama. Come on.